Ada tak bos nak cari satu BMW X5 nak tahun baru punya, nak kereta owner lama ada jaga, nak kereta tiada kemalangan, tak ada banjir, dengan paling penting kereta harga termurah dekat market Malaysia dengan boleh buat full load. Okey, ni hari misteri nak recommend ini tahun 2018 BMW X5 2.0 auto yang hybrid punya. Okey, orang kaya pakai nombor, nampak nombor dia 10, itu biasalah orang kaya pakai punya. Okey, ini hari tadi nak jual harga termurah 78,800 saja. Boleh buat full run kalau buat full run 1,000 lebih sikit aja mampu meet dah pada kata semua orang mampu bayar punya. Okey, sekarang misteri review indikator kasih bos teh. Selamat petang bos. Tadi baru dapat daripada owner ini tahun 2018 BMW X5. Kereta memang cun cantik, king lah. Satu owner pakai sampai sekarang, original cat sampai sekarang. Penting. Orang ni bukan orang biasa, orang kaya lah. Maintain dekat BMW, kereta on time service, kereta boleh kata jaga-jaga punya kereta. Okey, ni hari misteri juga nak jual harga termurah. Harga ini hari nak jual 78,800 sajalah. Ini kereta boleh buat full run lah. Kalau buat full run bulanan lebih kurang 1,000 lebih sikit punya lah. Okey, kalau bos tengah nak cari satu BM cantik-cantik punya, boleh tahan pakai lama, owner lama ada maintain service. Kalau bos ambil balik maintain, boleh kata boleh pakai lama lah. Tayar bunga pun dalam 7 ke 80% tebal lagi ya. Kereta memang condition tip top lah. Bos boleh datang tengok. Penting ini hari nak buat full run tak payah wang, kasih dokumen, kita boleh tolong keluarkan ini kereta bulanan 1,000 lebih sikit adalah. Okey, kereta cun-cun cantik. Cun-cun cantik ya. Kalau bos kasih dokumen atau panggil bos punya dokumen atau kurang sikit punya, atau nama ada masalah sikit, atau panggil high commitment sikit, tak ada masalah, boleh apply juga tak ada masalah, boleh datang jumpa, tak ada had ya. Penting harga pun termurah harga cuma 78,800 saja. Bos boleh nampak lampu kiri kanan dengan grill besar ni semua cantik, cun-cun lawa. Sport rim original lah, tapi semua cantik lagi condition top. Mileage pun tak tinggi Ni seat semua original lagi lah, semua original semua original. Maintain service ini owner maintain service dekat BMW lagi owner adalah orang kaya lah. Dalam interior boleh kata semua macam baru lah. Ini lagi M Sport model M Sport. Kalau hybrid model ni semua M Sport model. Kalau M Sport model ini besi warna putih lah. Kereta cun lawa cantik. 78,800 saja. Ini panoramic roof boleh pakai, tak ada masalah. Kalau bos mau ini kereta, cepat kontak Misteri. Setiap hari Misteri akan post 2 video tolong bos dapatkan kereta terpakai harga termurah dekat Malaysia. Sila follow Misteri punya video. Sekurang-kurang boleh dapat kereta yang bos suka lah. Kalau ada rasa video ni bantu bos, sila comment, share, like sama follow Misteri punya video setiap hari. Thank you bos support.